Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tentang falsafah dan isu semasa MPU 3192 dari segi ideologi, iaitu analisis perbezaan antara modernisme dan pasca modernisme dari aspek konsep kebenaran. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Alia Fatihah binti Muhammad Hairul, AM 2603022531. Apa itu ideologi? Ideologi ialah kumpulan idea, kepercayaan dan prinsip yang menjadi panduan kepada cara seseorang atau sesebuah masyarakat berfikir dan bertindak. Ideologi mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi dan budaya, serta membantu menentukan hala tuju dan matlamat masyarakat. Di sini kita ada dua aliran utama. Yang pertama ialah modernisme, yang kedua pula ialah pasca modernisme. Mari kita lihat apa itu modernisme. Modernisme berkembang semasa zaman Enlightenment, iaitu zaman pencerahan pada abad ke-18 yang menekankan penggunaan akal manusia secara rasional. Mereka juga percaya kepada sains dan teknologi untuk mencari kemajuan manusia. Kebenaran juga boleh dicapai melalui ilmu. Seterusnya kita berbalik kepada konsep kebenaran menurut modernisme. Pertama, kebenaran bersifat mutlak, objektif dan universal. Nombor dua, berdasarkan bukti dan fakta. Nombor tiga, disokong oleh kaedah saintifik. Nombor 4, realiti wujud tanpa dipengaruhi pendapat individu. Apa pula pasca modernisme? Pasca modernisme muncul pada abad yang ke-20 dan mereaksi terhadap kegagalan moderniti serta mengkritik dominasi akal dan sains. Pasca modernisme juga menekankan pengalaman manusia serta menghargai kepelbagaian pandangan. Konsep kebenaran menurut pasca modernisme pula. Pertama, kebenaran bersifat relatif dan subjektif. Nombor dua, bergantung kepada budaya, bahasa, pengalaman serta konteks. Nombor tiga pula, tiada satu kebenaran mutlak untuk semua. Tafsiran berbeza terhadap peristiwa yang sama. Mari kita lihat perbandingan modernisme dan pasca modernisme. Modernisme bergantung kepada kebenaran mutlak, manakala pasca modernisme kebenaran relatif. Moden lebih kepada objektif, manakala pasca lebih ke subjektif. Moden juga rasional dan logik, dan pasca pengalaman dan tafsiran. Moden menggunakan sains sebagai sumber utama, manakala pasca pelbagai sumber pengetahuan. Akhir sekali, modernisme lebih mencari kepastian, manakala pasca menerima kepelbagaian. Relativism pasca moden. Pertama, menolak kebenaran mutlak. Kedua, semua pandangan boleh dipertimbangkan. Yang ketiga pula, kebenaran bergantung kepada individu sendiri. Yang terakhir ialah tiada standard tunggal untuk semua. Terdapat 4 implikasi dalam kehidupan. Yang pertama adalah agama, kedua moral, ketiga media sosial dan yang terakhir pendidikan. Dari segi agama, muncul keraguan
terhadap kebenaran agama. Dari segi moral pula, baik dan buruk dianggap relatif. Media sosial pula sukar membezakan fakta dan pendapat. Yang terakhir, pendidikan, pelbagai tafsiran terhadap ilmu. Dari pandangan Islam pula, pertama, Islam menerima kewujudan kebenaran mutlak. Kedua, wahyu sebagai sumber kebenaran. Yang ketiga pula, akal digunakan bersama panduan agama. Yang terakhir, menolak relativism yang melampau. Kesimpulan pada tajuk ini ialah modernisme, kebenaran mutlak dan objektif. Pada segi Pasca-monisme pula, kebenaran relatif dan subjektif. Kedua-duanya mempengaruhi masyarakat hari ini dan juga perlu berfikir secara kritis dan seimbang, dan kebenaran perlu dinilai dengan ilmu, akal dan nilai yang betul. Itu sahaja sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan. Terima kasih.